Actually, aku memang selalu makan kandak ni dengan kawan-kawan. Almost every time lapar, sinilah. Tapi hari ni lain sikit. Aku bawa family makan lunch sama-sama. Ni part ayah paling happy. Set RM6 je. Boleh pilih ayam atau ikan, kuah campur, sayur, nasi tambah dan teh o ais free aja. Bila kira-kira balik, total damage cuma RM30 je. Ayah terus senyum besar. Ayah terus confident order, 5 pinggan terus. 2 ayam goreng, 1 ayam bawang, 1 ayam madu dan 1 ikan keli goreng. Simple order tapi padu. Aku dengan ayah angkat semua ke meja. Teri penuh, hati pun puas. Tengok makanan ni memang rasa macam feast. Ibu suka sangat ikan keli. Adik-adik pula memang layan ayam goreng rangup. Ayah siap cakap, ayam bawang ni very delicious. Semua ada favourite masing-masing. Honestly, aku bersyukur. Ayah jimat belanja. Kami satu family happy makan kat sini. Ibu sampai bungkus untuk makan malam kami nanti. Memang betul, rasa premium, harga rakyat. Before balik, wajib selfie dulu. Family moment depan kandak. Hari cuti ni bukan pasal tempat mahal pun. Asal boleh makan sedap, jimat dan spend time sama-sama, itu yang paling penting.